Harga emas naik lagi tuan-puan. Jadi tuan-puan, patutkah anda beli sekarang ataupun anda nak tunggu dulu? Harga emas naik lagi. Setiap bulan naik dan naik. Tapi ramai yang masih ragu-ragu. Patutkah mereka beli sekarang ataupun tunggu murah balik? Jadi kalau anda selalu tertanya-tanya tentang soalan ini, anda wajib tengok video ini sampai habis. Sebab apa tuan-puan, saya akan terangkan dengan fakta dan ilmu supaya anda tidak buat kesilapan besar dalam simpanan emas. Tuan-puan, ramai orang keliru. Sebab apa tuan-puan? Banyak orang tunggu harga emas jatuh dulu baru mereka nak beli. Tetapi, tahukah anda? Ini adalah strategi yang paling berisiko. Sebab apa tuan-puan? Jom kita tengok trend harga emas dunia. Tuan-puan, dalam 20 tahun terakhir, harga emas naik lebih 500%. Tahun 2000 harga emas sekitar RM30 segram. Tahun 2010 naik kepada RM140 segram. Tahun 2020 harganya telah cecah RM250 segram. Sekarang tuan-puan, harganya dah lebih RM450 segram. Soalan saya, ada tak harga emas jatuh lebih teruk dalam jangka masa panjang? Saya jawab untuk soalan saya, tak ada tuan-puan. Harga emas mungkin turun sedikit sekejap, tapi tuan-puan, trend untuk jangka masa panjang tetap naik. Tapi masih ramai yang tunggu harga emas murah. Tunggu, akhirnya terus naik tuan-puan. Dan bila harga emas naik, barulah mereka ini akan menyesal. Tahun lepas, harga emas sekitar RM380 segram. Orang kata mahal tuan-puan ketika itu. Sekarang harganya dah naik RM450. Yang dulu kata mahal pun dah menyesal. Sebab apa tuan-puan? Tak beli. Tahun depan tuan-puan, belum tentu kita boleh dapat harga sekarang lagi. Jadi, kalau anda nak simpan emas, janganlah tunggu harga murah. Sebab apa tuan-puan? Belilah sekarang secara konsisten. Setiap bulan, sikit demi sikit. Lepas tu tuan-puan, bila tuan-puan membeli emas, gunalah kaedah DCA, iaitu Dollar Cost Averaging. Yang mana tuan-puan beli sikit-sikit supaya apa tuan-puan? Anda tidak terkesan dengan turun naik harga emas. Dan tuan-puan, beli emas yang senang untuk dicairkan seperti brand apa tuan-puan? Seperti brand Public Gold. Tuan-puan, janganlah jadi orang yang tertunggu-tunggu dan menyesal. Kalau anda nak mula simpan emas dengan modal yang rendah, boleh mula dengan Gold Accumulation Program yang mana anda boleh beli emas serendah RM100 sahaja. Yang mana tuan-puan, Gold Accumulation Program ini cuma boleh didapati di syarikat Public Gold. Sekiranya anda nak tahu lebih lanjut, komen nak beli emas. Dan saya akan bantu anda mulakan simpanan emas dengan cara yang betul.